Ada tempat umpang hidup. Okey. Kalau fiber is back. Okey, kali ni saya nak review sebuah bot pelancong yang kata orang dia punya panjang 34 kaki, lebar dia 8 kaki, tapi bot ni special sikit sebab kita dah tambah tinggi lebih kurang 4 inci daripada asal. Jom kita tengok. Sekarang dia punya ekor turun, sebab biasa bot pelancong ni salah satu function ekor turun ni senang dia nak turun di tepi pantai ataupun senang dia nak repair enjin. Jadi ekor turun ni sangat membantu. Okey, kali ni untuk body ni kita akan menggunakan touring enjin. Jadi kita tambah support. Okey, untuk support ni sampai ke dalam dan kita ada kotak tempat letak mata tenduser. Nampak tak? Sebelah dalam tu. Tu adalah tempat letak mata tenduser. Kalau kita nampak ada customer suka pilih menggunakan tudung yang timbul, tapi ada customer dia pilih nak menggunakan deck plate macam ni. Terpulang kepada tuan-tuan lah nak pakai deck plate macam ni ataupun nak timbul yang diperbuat daripada fiber. Okey, ni adalah tempat letak jorang lah untuk boot ni. Okey, apa yang kita buat lagi pada boot ni? Boot ni kita pasang 2 biji tempat duduk melintang. Dia punya saiz adalah 20 inci. Dan kita boleh letak tangki minyak lah bahagian dalam ni. Ni antara tempat duduk belakang dengan tempat duduk ni kita ada buat tempat umpang hidup. Ada tempat umpang hidup. Okey. Untuk tempat duduk melintang ni, owner request nak buat tempat skeping panjang ni. Nampak? Sesuai lah kalau dia nak letak tangki petrol yang panjang lah. Tapi kalau kita buat tudung yang panjang macam ni, dia agak berat lah. Okey. Untuk lantai ni kita buat lantai air auto buang lah. Walaupun dalam masa yang sama kita diwajibkan ada beach pump lah untuk backup. Ni tempat apa? Ni tempat kita di mana kalau kita pasang tangga untuk kita naik lah. Bila kita buat day trip, island hopping, kita memerlukan tangga untuk customer kita turun dan naik. Tapi kalau yang sling macam saya boleh duduk 2 orang lah.